Yang ini ni MITI tak semak dulu dengan kementerian-kementerian lain ke? Satu yang saya nak kongsikan ialah pasal mekanisme untuk menilai pelaburan ke dalam Malaysia. Yang ini tak disebut lagi kat luar tau. Artikel 5.2 Export Control Sanction Investment Security and Related Matters kan. Paragraf 3 Malaysia shall explore the establishment of a mechanism to review inbound investment for national security risks, including in connection with critical minerals and critical infrastructure, consistent with widely accepted best practices, and shall cooperate with the United States on matters related to investment security. Ni maksudnya apa ni? Kalau dibaca secara keseluruhan dan perenggan 3 artikel 5.2 ini dibaca dengan berlatar belakangkan bahawa perjanjian ini is an alignment of Malaysian economic and security policies to be aligned with the US. Maksudnya adakah ini bermakna US ada pengaruh untuk menentukan pelaburan mana yang masuk kat Malaysia? Sebab kalau macam Huawei nak masuk kat Malaysia, kalau yang syarikat China, contohnya yang besar-besar nak masuk, yang teknologi dia compete dengan US, dia kata tak boleh, ini national security concern. Well, at least at face value, itulah maksudnya. Dan yang ini yang juga artikel 5.3 other measures yang saya rasa banyak ada kementerian lain dia dah mula garu kepala lah kan. Perenggan 4 artikel 5.3 other measures Malaysia shall not purchase any nuclear reactors, fuel rods or enriched uranium from certain countries except where there are no alternative suppliers on comparable terms and conditions. Kita kan sebelum ini dah umumkan yang kita akan mula meneroka tenaga nuklear. Perdana Menteri pun saya ingat, Datuk Seri Anwar pun dah memang ada sebut dalam pertemuan dia dengan Presiden Putin bahawa Malaysia sekarang ini sedang meneroka kerjasama nuklear dengan Rusia. Ini maksudnya tak boleh lah. Sebab dia kena certain countries tu, kita tahulah maksudnya Rusia tak boleh, China tak boleh. So maksudnya hanya boleh beli daripada US sajalah, ataupun mungkin Perancis ataupun Britain lah, yang kira rakan-rakan US lah di blok barat. Jadi yang kita dah umum sebelum ini, yang kita dah mula perbincangan sebelum ini, apa kesan dia? Jadi I can go on and on and on. Saya dan saya kena ulas lah tentang angka-angka lepas ni, tentang pelaburan, tentang tarif, sebab yang itu yang jawapan balas daripada Walanon lah, yang benda ni bagus semua kan. Tapi saya nak berhenti supaya saya boleh minum air dan tarik nafas sekejap kan. Kalau tengok ni, contohnya ambil yang klausa 4 tadi itulah. Perenggan 4 yang pasal tidak boleh beli nuklear reaktor dari negara-negara tertentu ni. Yang ini ni MITI tak semak dulu dengan kementerian-kementerian lain ke? Sebab benda ini memang sedang berlaku. MOSTI memang tengah explore dari segi kerjasama nuklear dengan negara-negara lain. Jadi macam mana Malaysia nak letak muka ataupun nak wiggle our way out benda yang kita dah usahakan lebih setahun, dan melalui BRICS contohnya, kerjasama melalui BRICS, ini sebahagian juga kerjasama melalui BRICS. Jadi dengan ada klausa ini, sebenarnya tangan kita diikat, semua tak boleh. Dan saya tak pasti apa menteri-menteri lain cakap lah. Jadi kebimbangan saya begini, yang sepatutnya dijawab lah soalan ni kan. Yang ini ni dibentangkan word by word dekat parlimen, dekat kabinet ke?
kabinet dan kementerian-kementerian lain, dia dah semak word by word ke? Sebab macam masa saya pengalaman jadi menteri dulu, dia setiap perjanjian tu dia kena hantar word by word. Kami semak satu-satu dan kami bangkang lah mana yang tak setuju. Ini guys, saya tak rasa lah Petra ataupun Musti yang klausa 4 ini, yang berkaitan dengan nuklear ini, saya tak rasa mereka akan bersetuju bulat-bulat. Dia mesti raise red flag. Malah kementerian luar pun. Sebab ini juga sebahagian daripada BRIC dan sebagainya. Dia tak raise red flag. Jadi kebimbangan saya, yang saya nak tahu, kita mungkin tak akan dapat jawapan sampai bila-bila lah. Tapi saya nak nasihatkan, bila jawatan kuasa terpilih parlimen nanti, panggil Tengku Zafrul dengan MITI untuk tanya pasal benda ni, dapatkan minit mesyuarat kabinet untuk pastikan betul atau tidak yang perjanjian ini word by word telah diedarkan untuk komen dan telah dibentangkan oleh kabinet. Ini collective responsibility. Sebab ini pasal kedaulatan semua. Kalau kabinet hari itu pakai luluskan tapi tidak membaca keseluruhan atau tidak banding dengan yang negara lain, kita sama ASEAN, patut kita boleh tanyalah kot, mungkin kan. Itu sebenarnya perkara yang lebih besar daripada ruqyah perjanjian syaitan. Kan? Kebimbangan saya oleh kerana kita nak cepat sign. Untuk dapat highlight di ASEAN, Trump datang sign semua tu, photoshoot cantik, kita rush it through. Sedangkan di rantau ini hanya Malaysia dan Cambodia je yang dah sign, orang lain tak sign pun lagi. Ada setengah tu tidak ada kerangka perjanjian pun lagi kan. Jadi ini perkara-perkara yang kalau saya dalam kabinet dan perjanjian ini dibentangkan, saya kena out veto lah. Orang lain semua tak majoriti tidak bersetuju dengan saya lah. Tapi besar kemungkinan saya akan minta bahawa untuk rekodkan bahawa saya tidak bersetuju dengan klausa ini, klausa ini, klausa ini, klausa ini. Kecuali di dalam kabinet pada hari itu dia tak dibentangkan secara word by word pun, dia hanya satu kabinet paper, kertas, memorandum jemaah menteri yang hanya bagi contohnya perkara-perkara besar. But the detail, the devil is in the detail. Terutamanya hilangnya perkataan-perkataan macam sovereign interest tu kan. Dan perkara kedua yang ini saya bagi tip lah kepada pembangkang Perikatan Nasional semua kan. Kalaulah ditakdirkan mereka menang satu hari ni kan, kok Papagomo boleh bagi tip macam mana menang bacaan Papagomo tu betul, mereka jadi Perdana Menteri. Dia kena semak balik minit mesyuarat kabinet hari itu dan semak sama ada ia betul-betul dibentangkan word by word, kerana perjanjian ini memang pada pandangan saya lah dia menimbulkan banyak persoalan. Kenapa kita dilihat terlalu berlembut, terutamanya apabila kita bandingkan, dan selepas ini saya akan terangkan, dengan angka-angka yang bila kita tengok kepada Cambodia, dia tak adalah perlu hulur tengkuk macam itu, tapi sebenarnya perjanjian dia jauh lebih kukuh berbanding dengan kita.